saya tak pasti, tapi sebagai juri Raja Lawa. Dan kita pun sinonim dengan Atuk Bob ni, dengan komedi-komedi dia, lakonan-lakonan dia, komposer, tulis lirik lagu dan sebagainya. Orang sedih lah kata. Okay? Hari ini berada bersama-sama kita amat berbesar hati, sangat-sangat berbesar hati, dan kita ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih yang tak terhingga di atas kesudian untuk kita, untuk bersama-sama kita, untuk bagi sedikit semangat untuk pelajar-pelajar tahun 6, khususnya bagaimana nak mencipta kejayaan, menempah kejayaan dalam keadaan dan seterusnya di dunia dan akhirat. Dan tak kira juga kepada sahabat saya, saudara Man, Uncle Hamidun, dan seterusnya, Ustaz-Ustaz, Saudara-saudara, pelajar-pelajar yang Allah sekalian. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kerana di malam yang mulia ini, malam Jumaat, maka kita dipertemukan dalam satu majlis yang cukup bermakna bagi kita. Jadi untuk tidak buang masa, saya serahkan mic ini kepada penceramah utama kita yang kita nantikan, kan, atuk kita, untuk bagi suntikan semangat kepada kita, insya-Allah. Okey. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan memberi kesan dalam diri kita, hidup kita, insya-Allah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima kasih Cikgu selaku pengacara majlis, dan terima kasih juga kepada semua yang berusaha untuk bawa saya jumpa dengan adik-adik ini. Apa khabar semua? Bila periksa boleh? Bila periksa? Berapa bulan lagi? Hari berapa hari? 250. Bagus lah. Apa hari itu bagus lah. Jangan sampai hari itu tak boleh periksa lah kan? Apa itu semangat? Apa itu semangat? Siapa boleh jawab? Apa itu semangat? Cuba bangun seorang jawab. Apa itu semangat? Jadi kita nak memberi semangat ni, tapi nak tahu apa itu semangat. Tahu tak apa itu semangat? Pulut semangat, tahu pulut semangat? Tak tahu juga. Oh, banyak tak tahu juga kan? Pernah tengok pulut kuning? Pulut kuning. Siapa yang belum bersunat kat sini? Lelaki. Siapa yang belum masa bersunat, ada orang bawa, ada orang mak dia ataupun nenek dia buat pulut kuning? Ada tak? Tak ada? 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 Tu ada seorang lagi. Dia jangan ngomong, dia berarti kat belakang. Pulut kuning tu bila kadang-kadang orang dulu dia nak sunat, nanti ahli keluarga akan buat pulut kuning. Dia panggil pulut semangat. Pasal apa pulut dia panggil pulut semangat? Kononnya bila buat pulut tu nanti makan sunat tak sakit, kata dia. Jadi semangat kita jadi kuat, kan? Tapi sebenarnya benda tu tak betul. Tahyul. Sebenarnya semangat ada di dalam kat mana? Kat perut ke hati. Okay. Kalau dah tahu semangat ada kat hati, macam mana kita nak kuatkan hati kita bila kita nak pergi periksa? Berzikir. Bagus.
Habis kalau kita berzikir je, kita tak baca buku, macam mana pula kita nak jawab biasa? Ha? Baiklah. Semangat tu memang datang daripada hati. Hati itu adalah jiwa kita. Jadi jiwa dan semangat ini dia kena kuat. Tapi sebelum dia kuat, kita mesti ada ilmu dia. Kan? Kita nak berhadapan dengan masalah apa? Peperiksaan hari pertama, pelajaran apa? Okey, kita kena ada ilmu bahasa Malaysia. Kena tahu semua masalah-masalah dalam bahasa Malaysia. Baru semangat kita kuat. Betul? Kalau kita tak tahu nak jawab, tak tahu, tak hafal sifir, tak tahu tarikh-tarikh tertentu yang berlaku dalam pelajaran sejarah, kita datang dengan semangat berkobar-kobar. Aku datang ni nak jawab biasa ni. Aku datang nak jawab biasa. Ambil kertas biasa, koyak gambar semua. Habis rasa semangat sangat. Nak jawab tak itu. Jadi semangat itu perlukan apa tadi? Perlukan ilmu. Semangat itu perlukan apa? Ilmu. Ilmu itu dapat daripada mana? Berita harian? Daripada pelajaran. Dari cikgu. Ada tak siapa-siapa kan dalam ramai ni yang terkenal bila cikgu mengajar dia terlelap, tertidur? Ada? Ada? Mana dia orang yang kita nak tengok? Siapa? Oh, yang belakang sana ada selalu tertidur. Ya, okey. Pasal apa dia tertidur? Ada banyak sebab. Ada banyak sebab. Mungkin dia tak cukup tidur kerana malam dia qiyamul lail. Pernah buat qiyamul lail? Tak pernah. Nanti besar sikit kita buat qiyamul lail. Orang berjaga malam, sembahyang tahajud ataupun dia berzikir. Jadi dia mengantuk sebab dia buat qiyamul lail tadi ataupun berjaga malam. Mungkin dia mengantuk waktu orang tidur malam, dia sibuk duk tengok TV. Betul tak? Ataupun zaman sekarang tengok Facebook. Jadi mungkin mengantuk kerana buat perkara-perkara yang di luar. Betul tak? Sepatutnya bila kita belajar, kita kena tumpukan perhatian kepada pelajaran. Ni adik-adik semua ingat di satu pesanan. Semasa kita belajar, memang kita akan terhina. Terhina tau? Maknanya kita ni, cikgu marah kita, cikgu suruh naik atas meja, cikgu suruh ketuk ketampi, cikgu suruh lari keliling padang. Tapi sekolah ni tak ada padang kan? Sekolah atuk lari keliling padang 400 meter 3 round. Lari 3 round sampai ke hujung tu tak sempat mengucap pengsan. Jadi itulah maksudnya bila kita belajar memang kita hina. Tetapi bila ilmu itu kita dapat, kita akan jadi mulia dengan ilmu yang kita dapat. Hari ini kita sekolah darjah 6. Bila ni kita nak ambil peperiksaan UPSR. Kalau lulus UPSR dapat berapa A? 6A? 5A? 5A. Okey, dapat 5A boleh kita minta kerja jadi cikgu? Tak boleh lagi. UPSR boleh masuk kalau dia ada sijil UPSR. Apa dia panggil UPSR apa? Ujian pengenalan sekolah rendah. Lepas tu dia tak nak pergi sekolah lah. Dia dah ada sijil UPSR dapat 5A. Dia tak pergi sekolah, dia tak nak pergi sekolah. Sampai umur dia 20 tahun dia pergi minta kerja. Dia dapat kerja kat mana? Dia dapat masuk Universiti Melaya. Tapi kerja kantin.
Boleh dapat kerja tu rezeki kita. Tapi kalau siapa nak mendapat kedudukan yang tinggi dalam hidup, siapa sini yang nak jadi attendant petrol pump? Cuba angkat tangan. Yang tukang isi minyak tu, yang tukang isi minyak petrol masuk. Tak ada? Wah, macam ni susah lah kita nak isi minyak. Tak ada yang tukang nak isi minyak. Okey. Siapa sini yang kerja nak mesin rumput? Cuba angkat tangan. Tak ada. Ya Allah, habis dah panjang rumput orang rumah manjung. Di manjung ni habis dah rumput panjang, tak ada orang nak mesin rumput. Okay, siapa nak kerja nelayan? Angkat tangan. Tak ada, ya Allah, tak makan ikan lagi kita nampaknya, tak ada kerja nelayan. Siapa yang nak kerja cikgu? Okay. Siapa nak jadi doktor? Okay. Siapa nak jadi pensyarah? Siapa nak jadi engineer? Okey. Nampak tak beza dia? Nampak tak? Antara kerja potong rumput dengan kerja doktor, apa beza dia? Kerja potong rumput tak payah ada ilmu yang tinggi. Kerja doktor kena ada ilmu yang orang nak kerja mesin rumput, dia cuma perlu belajar dalam 20 minit sahaja. Macam mana nak start motor tu, macam mana nak tukar mata pemotong rumput tu, macam mana nak pakai topeng Batman tu. Lepas tu dia pun pergi mesin rumput. Tapi kalau nak jadi doktor, kalau kita belajar 20 minit, macam mana? Mati pesakit tu. Pesakit tu kata sakit kencing manis. Dia pun ingat dulu, oh atuk aku dulu kencing manis potong kaki. Sakit apa pakcik? Kencing manis. Dia pun ambil kapak potong tu. Ilmu tak ada. Ya? Jadi kalau kita nak, kita ada cita-cita tinggi, maka ilmu kita kena tinggi. Bila kita ada ilmu, barulah kita bersemangat untuk hidup. Hidup ni perlukan semangat juga, bukan setakat ambil periksa je. Yang penting bila kita nak pergi periksa, kita cari ilmu. Siapa punya ilmu yang kita pergi cari tu? Tadi saya ada baca subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, tiadalah kami berilmu dengan ilmu yang Kau berikan kepada kami. Siapa itu yang berikan ilmu? Jadi untuk mendapatkan setiap ilmu yang diberikan oleh Allah, baik ilmu bahasa Arab, baik ilmu Quran, baik ilmu alam, baik ilmu matematik, baik bahasa Inggeris, semuanya adalah ilmu Allah. Jadi untuk mendapatkan ilmu Allah ni, kita kena baik dengan Allah. Macam mana nak baik dengan Allah? Apa? Tengok Facebook? Solat 5 waktu. Okey. Macam mana kita nak solat dengan betul? Mula-mula kita start dengan betul, sembahyang betul. Lepas tu kita kena niat ada kat mana? Hati. Begitu juga kita tahu bila kita sembahyang niat kita dalam hati. Begitu juga bila kita cari ilmu, kita kena niat dalam hati. Pernah dengar hadis innamal a'malu binniyat? Setiap perbuatan itu adalah dengan niat. Kenapa kita berniat? Kita berniat adalah untuk mendapatkan ilmu yang bersih. Dan dengan ilmu yang bersih itu kita boleh memberi perkhidmatan daripada ilmu itu. Dan semua perkhidmatan itu adalah kerana Allah. Maka itulah perlunya niat yang bersih. Jadi sekarang hari ini bila kita mula hari ini di Jahannam adalah dalam hidup peperiksaan besar yang pertama.
Selepas ni nanti tingkatan 3 kita ada tak tahu ada lagi ke tidak akan datang. Tingkatan 3 kita ada dia panggil apa? PMR. Selepas PMR ada SPM. Selepas SPM SPPM. Kalau ada yang dapat SPPM. Selepas tu okey, maknanya dia dah masuk peringkat tinggi. Lama ke tidak nak sampai situ? Lama? Okey, siapa yang ingat dia pernah jatuh pada seumur 6 tahun? Jatuh basikal ke, jatuh tangga ke? Masih ingat tak? Ingat? Okey, turun tangan. Bermakna bila kita ingat sesuatu yang berlaku pada kita pada umur 6 tahun, berapa tahun dah benda tu lepas? Baru 5 tahun dan 6 tahun. Masih kita ingat tak? Ingat. Maknanya tak lama kalau masih ingat. Tak lama. Sekarang umur 12 tahun. PMR umur 15 tahun. Berapa tahun lagi lepas ni? 3 tahun. Lama tak? Tak lama. Lepas tingkatan 3 ambil SPM umur berapa tahun selepas tu? 2 tahun. 2 tahun. Lama tak? Tak lama. Yang tadi 6 tahun masih ingat, tak lama. Yang ni 2 tahun. SPM umur dah berapa? 17. Maknanya tak lama kita membesar. Tak lama, sekejap aja. Jadi kita kena sabar. Kita kena sabar. Kita kena belajar dengan betul. Kita kena belajar sampai pandai. Tapi kalau kita tak ada keupayaan, kita jangan merasa rendah diri. Kita kena sabar. Okey, sabar itu adalah kunci kepada semangat. Kalau tak ada kesabaran, maka cepatlah kita tidak bersemangat. Macam mana kita nak bersabar? Dengan niat. Dengan niat. Itu kurang tepat. Macam mana kita nak bersabar? Macam mana nak bersabar? Bersabar ini maksud dia, bila kita menghadapi kesusahan, kita jangan mengeluh pun. Faham tak? Maknanya kalau susah ni soalan ni, tak sabar. Kan? Bila cikgu kata, okey, nama apa? Iskandar. Iskandar naik atas meja, naik atas meja pula. Dia tak sabar. Kena sabar menghadapi apa dugaan. Jangan berkata apa-apa, jangan mengeluh. Itulah apa dia? Sabar. Bila kita mengeluh bermakna kita tidak sabar. Kalau kita tak sabar, umur kita naik, tapi kebijaksanaan kita tak naik. Kalau kita tak sabar, walaupun kita tingkatan 3, macam peringkat 6 juga kita. Jadi kita perlu sabar. Sabar itu penting. Kalau kita belajar sekali hari ini kita tak boleh hafal, kita hafal lagi. Hari ini tak boleh hafal, pergi sekolah besok cikgu piat telinga pasal tak boleh hafal. Sabar, hafal lagi. Hafal lagi, hafal lagi, hafal lagi. Kerana apabila kita mati, malaikat tak tanya kau pandai ke tidak belajar dulu. Tapi dia tanya kau belajar ke tidak. Kalau kita tak belajar, kita akan terima hukuman daripada malaikat apa yang jaga kubur? Neraka dan nakir. Kalau kita belajar, kita sudah menjalankan tanggungjawab kita sebagai murid dan juga pelajar. Jadi kena ingat, apa tadi? Kunci kepada semangat ialah sabar. Okey. Jadi semua itu bila ada dalam satu perkumpulan, insya-Allah kita akan buat dengan cara yang betul. Jangan sabar semata-mata. Aku sabar kalau cikgu pulas telinga aku pun aku sabarlah. Tapi buku tak baca. Duk tahan telinga hari-hari. Kan? Lama-lama nanti kan masa orang ambil UPSR, telinga dah jadi telinga gajah sebelah besar. Okay? Yang penting kena berusaha. Dan siapa yang ada ilmu lebih, siapa yang lebih pandai daripada orang lain, dia kena ajar orang lain pula. Siapa yang tak pandai, dia kena belajar dan bertanya pada yang pandai. Inilah proses
belajar. Jangan kita ada ilmu, kita simpan sorang-sorang. Jangan pula masa periksa baru kita nak mengajar. Tanya depan kertas periksa, kau tahu tak aku nak ajar kau? Jangan nak tunjuk pandai. Masa itu peperiksaan itu adalah satu ujian, nak melihat betapa selama ni kita belajar sampai mana kita punya kepandaian. Boleh? Boleh. Ada apa-apa soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada soalan kita nak makan ke apa, tak ada? Oh tak ada. Semua dah kenyang kan? Dah makan dah? Oh patutlah, bagus pengawal. Patutlah kita lapar ya. Oh dah makan rupanya. Okey. Di belakang ada nak tanya apa-apa? Perempuan tak ada apa-apa? Tak ada? Baiklah. Sekarang ni bila kita sudah pandai, kemudian datang pada hari peperiksaan nanti. Kita dah ada ilmu tadi, kita dah cukup semangat dengan kesabaran. Datang hari peperiksaan kita nanti. Macam mana kita nak menghadapi hari pertama bila kita masuk ke peperiksaan? Bangun awal dulu. Takkan tak bangun tengah-tengah tidur tu niat je. Bangun awal dulu pagi. Gosok gigi, mandi, kemudian sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh berdoa lah supaya hari itu minta Allah berikan ketenangan pada hati kita untuk kita membaca soalan demi soalan itu satu persatu. Jangan gelojo itu perangai. Jangan gelojo. Makna setan pun dia ada ambil periksa juga, tapi tak pas dia gelojo. Jadi kita jangan jadi macam setan gelojo. Baca soalan tu betul-betul, satu sampai faham. Baik. Kalau tak faham yang pertama tu lama sangat nak fikir, pergi yang bawah dulu. Kan? Yang penting selesaikan yang senang-senang dulu. Kemudian patah balik. Kemudian selepas habis jawab, kita periksa. Dengan di Jahannam, periksa berbentuk objektif ya. Semua objektif tanda ABC kan? Tak ada. Dua-dua ada. Oh, objektif dan subjektif kan? Maklumlah. Zaman dulu kita atuk sekolah ni tak ingat dah ada objektif ke tidak. Pakai pensel lah tu. Sekarang ada lagi pensel 2B. Ada pakai lagi pensel 2B? Oh, ada lagi. Oh, tak maju lagi. Rupanya kita 2B juga pakai ya. Okey, lepas tu bila dah habis peperiksaan, apa kita nak buat? Habis peperiksaan kita pertama, apa kita nak buat? Apa? Semak. Sampai nak semak tadi? Jangan semak dulu. Kita standby untuk paper yang kedua pula. Sebab kadang-kadang kalau kita semak apa yang kita dah buat tadi, mungkin dia akan mendatangkan rasa penyesalan kerana kita jawab salah dan akan menjatuhkan semangat kita. Jangan cek dulu. Yang dah lepas tu biarlah berlalu kan? Yang sudah tu sudahlah Kasim, katanya kan? Kita tengok untuk peperiksaan yang seterusnya. Kalau nak cek habis semua kertas kita dah jawab setelah beberapa hari periksa itu, barulah kita cek balik dengan cikgu. Katakanlah selepas cek-cek tu didapati kita gagal. Apa yang kita nak kena buat? Sabar lagi. Tetapi kesabaran kali ini kita kena pastikan untuk bersabar apabila kita gagal ialah setelah kita buat semua usaha kita dah buat. Jangan kita tak baca buku lepas tu baru nak sabar, tak kena. Kita kena usaha, dah berusaha, dah bertawakal pada Allah, dah jawab dengan betul, lepas tu baru kita bersabar. Okey. Tetapi apakah perkara yang lebih baik lagi untuk membuatkan kita rasa suka dengan peperiksaan? Keceriaan dan kesihatan. Kita kena pastikan yang kita sihat. Kita jangan rasa badan kita lemah, demam-demam, dan kita kena ceria. Bila kita ceria, minda kita pun ceria.
Bila minda kita ceria, maka kita senang untuk menjawab peperiksaan. Orang putih kata relax, take it easy. Faham? Faham? Maksudnya relax, take it easy. Take it easy itu maknanya ambil mudah setelah kita tahu sebuah perkara yang susah. Bukan ambil mudah. Tengok-tengok tu bantai-bantai dia, jangan buat macam tu. Okey? Okey, saya apa ni, Atuk rasa itu je lah yang boleh nak cakap. Sebab Atuk pun bukan pandai sangat masa sekolah. Tapi Atuk selalu ajar anak-anak di rumah. Alhamdulillah, ada seorang anak Atuk dulu masa UPSR, dia dapat 5A. Lepas tu dia dapat offer masuk sekolah sains. Kalau kita dapat 5A, kemudian ada orang tawarkan kita pergi tempat mananya kita pandai. Betul tak? Hari tu anak Atuk yang tingkatan 3 ambil PMR kurang bagus sikit. Dapat 7A saja. Bagus kan? Dia patut 8 kan? Patut 9. Dia dapat 7A aja. 7A 1B. Boleh tahan kan? Boleh tahan. Sekarang dia tengah tunggu yang SPM pula. Tak tahu macam mana. Tapi ini Atuk punya jaga dia orang daripada UPSR sampai SPM tu rasa macam sekejap aja. Hari tu baru tengok telanjang bulan, hari ni dah ambil SPM. Sekejap, tak lama. Jadi semua orang kena bersabar dan percaya bahawa benda ni tak lama. Dan jangan tak sabar untuk cepat besar. Sebab cepat besar. Sebab bila kita besar nanti, kita rasa macam kita nak kembali balik ke zaman budak-budak. Kalaulah boleh Atuk ni balik kembali ke zaman anak-anak ni semua, ambil balik UPSR, boleh jadi dapat 10A. Rasa nak ambil pasal ilmu itu satu benda yang meninggalkan kenangan pahit pada kita bila kita tak ambil atau kita tak belajar. Jangan tinggalkan kenangan pahit dalam hidup kita, terutamanya apabila kita tidak melalui proses belajar. Okey? Ada siapa-siapa suka penting sekolah? Ada, bagus. Mana dia yang suka penting? Memang kita tengok. Ada penting? Ada. Dia tak penting. Yang mana? Awak suka penting? Pentinglah selalu. Nanti bila kawan-kawan satu hari balik kampung nak isi minyak, boleh ada tukar isi minyak kan? Kalau tidak siapa nak isi minyak kan? Kalau tidak nanti kita pergi McDonald, tandas foto je. Kalau ada kawan kita yang ponteng dulu, dia tulis cuci kat tandas kat situ. Kita datang, kau main cuci tandas? Dulu aku ponteng, aku cuci tandas kan? Okey, itu sajalah rasanya setakat untuk malam ni. Jadi kita semua mesti bersemangat. Apa itu kunci semangat tadi? Apa yang kita perlu untuk lulus? Ilmu. Okey. Apa yang kita perlu untuk lulus? Bila kita dapat semua ilmu ni, kita akan berkhidmat kerana Allah. Ingat itu, insya-Allah kita akan selamat. Betul-betul tak ada soalan ni? Ada soalan. Macam mana orang mau masuk PAS? Okey, jawapannya senang. Tak ada dengan jawapan dia. Kalau kita periksa, kita nak gagal, kita nak PAS. Sebab itulah kalau mau masuk PAS. Okey? Sebab dia nak PAS. Okey? Ada lagi soalan lain? Ada apa belakang tu? Pengalaman? Oh, pengalaman berat. Pengalaman apa? Pengalaman apa? Pengalaman masa kecil. Pengalaman masa kecil dulu.
dengan atuk. Atuk ni dulu-dulu dengan atuk dia. Atuk saya, dia suka orang yang membaca Quran. Jadi kita duduk hari-hari kita baca Quran saja. Bila kita baca Quran, satu ayat tu kena ulang sampai satu baris tu kita kena ulang sampai 7 kali. Kalau Alhamdulillahirabbilalamin, Alhamdulillahirabbilalamin, Alhamdulillah. Daripada gagap, kita mula-mula belajar macam kita tak tahu kan. Ada Alhamdulillah kan. Jadi sebab tu dia suruh ulang satu ayat tu 7 kali sampai kita dapat Alhamdulillahirabbilalamin. Dia ada satu duit kat situ. Dia taruh duit di kursi. Satu duit tu ditolak sikit. Dia baca ayat seterusnya pula. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai dapat Ar-Rahmanir-Rahim. Ditolak sikit duit tu. Sampailah duit tu sampai kat lutut kita, barulah berhenti gaji. Duit masuk dalam poket kita. Yeay! Masa tu umur 6 tahun, 7 tahun. Tiap-tiap kali dia suka cucu dia baca Quran. Jadi kita semua pasal baca Quran itu penting. Kenapa Quran itu penting? Sebab apa Quran itu penting? Quran itu adalah panduan hidup. Mula-mula kita baca. Lepas kita baca, kita kena faham. Bila kita faham, baru kita dapat panduan hidup. Sebab itulah Tok tu dia suka sangat cucu dia baca Quran. Pengalaman masa kecil. Dan dia masa dulu-dulu, orang dulu-dulu dia tak suka kalau kita pergi sekolah orang putih sangat. Dulu dekat Kelantan tu banyak start sekolah orang putih. Kita pergi sekolah orang putih, dia tak suka sangat. Dia suka kita sekolah macam ni. Tapi pada masa itu pula, sekolah-sekolah macam ni untuk kanak-kanak belum banyak lagi. Belum ada. Sini ada belajar apa? Quran ada? Sejarah ada? Ada. Okey, jangan pada buat tenang. Bahasa Arab ada? Bahasa Inggeris? Maknanya bahasa Inggeris kita nak bercakap dengan orang putih. Bahasa Arab kita nak bercakap dengan kakak cakap orang Arab. Bahasa Arab kita memahami Quran dengan bahasa Arab lah. Kan? Sebab orang Arab sekarang pun cakap orang putih dah. Kan? Bahasa Inggeris untuk perhubungan dunia, bahasa Arab untuk perhubungan akhirat. Dari dulu tak ada sekolah macam ni. Jadi ada sekolah macam ni, jangan lepaskan peluang anda. Okey? Okey, itu sajalah. Ada apa masalah lagi? Ada, bagus. Kalau ada pun simpanlah untuk tahun depan. Mana? Siapa nak tanya? Mana? Cuba bangun. Siapa? Saya tanya. Apa tu? Bagi dia pulang. Diam. Bagi dia pulang ni. Wal aku bakal ahli parlimen. Apa dia? Umur. Agak-agak. Siapa boleh tegar? Bangun, seorang bangun. 58. Salah. 52. Salah. Ada hadiah. Berapa? 60. Berapa perempuan? Nanti 54. Cepat, ada hadiah. 45. Sikit lagi. Yang baju pink tu. Apa? Ni yang baju merah ni. Ada sikit lagi. Yang tu dah kuning. Kamu? 47. Okey, kamu? 48. Okey, mesti ambil hadiah yang betul-betul kuning. 47 umur.
Betul tuan ni. Ambil lagi sikit lagi. Bagi makan. Ya. Siapa yang dapat sajalah. Yang tak dapat tak dapat lah. Terima kasih ya. Ini ambil untuk lelaki. Bagi yang dapat. Sikit ni ada buka kalau kita dapat. Bagi. Tak apa. Okey dah. Dah. Buat tenang. Lagi sukan bila lagi sukan. Kita depan tu lagi sukan untuk lagi lepon gula-gula dalam tepung. Okey, semua itu saja untuk malam ni. InsyaAllah semoga kita semua mendapat keberkatan daripada perhimpunan kita malam ni. Semua ada semangat insyaAllah. Dan diharapkan semuanya lulus peperiksaan. Mari kita doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi zidna 'ilma wa 'allimna bis-salihin wa akhidna bit-taqwa wa jammilna bil 'afiyah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تكبير ولله الحمد.